wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pertama, surah Al-Asr. Surah yang kita baca ini termasuklah kalau kita lihat dalam mushaf Al-Quran dalam kelompok thulathiyat ataupun ayat Al-Quran surah yang berjumlah 3 ayat sahaja. Ada 3 surah yang Allah Azza wa Jalla wahyukan jumlah ayatnya 3 sahaja. Salah satunya surah yang kita baca ni Al-Asr. Surah yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Surah Al-Kawthar. Dan satu lagi ialah surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi dalam Quran dipanggil kategori 3 surah ni thulathiyat. 3 surah yang paling ringkas 3 ayat dalam setiap satu surah. Termasuklah bahagian yang kita baca ini. Jadi yang kedua, surah ini Allah Azza wa Jalla wahyukan ketika fasa awal Islam. Sebab itu dia panggil surah ini kategorinya Makkiyah. Imam Ibn Kathir rahimahullah dia menakalkan, dia membawa riwayat Amr bin al-As pada waktu itu masih lagi belum Islam. Dia bersama dengan Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini satu orang yang dia pun mengaku Nabi juga waktu itu. Jadi waktu sebelum masa Amr bin al-As ni masuk Islam, Musailamah saja tanya, apa yang kamu dengar tentang sahabat kita tu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada apa-apa wahyu baru pula ke turun? Saja Musailamah ni. Musailamah dia akan cuba bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu perkara yang dibawa wahyu yang baru ataupun mukjizat, Musailamah dia akan ejaz juga nak bagi tahu aku pun ada. Dia ni orang yang mengaku Nabi juga waktu itu. Jadi bila dia tanya, Amr bin al-As kata ada wahyu turun. Apa dia wahyu? Amr bin al-As waktu itu belum Islam. Dia baca firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka tiba-tiba Musailamah pun dia pun diam sekejap. Gaya acah-acah pun Nabi juga. Lalu ketika itu dia kata, aku pun dapat wahyu lebih kurang macam tu. Jadi Amr bin al-As dia kata, macam mana pula tu wahyu? Wahyu yang macam mana? Dia pun baca. Ya wabar, ya wabar, innama anti udhunanin wa sadar. Kalau kita baca tadi tu, Allah berfirman, rima ataupun dari segi bahasa Arab ni, di hujung biasanya mesti sekata, sepadan. Jadi dia pun nak buat bunyi begitu juga. Dia kata ya wabar, ya wabar. Wabar ini sejenis binatang yang kecil, yang macam kucing, tapi telinga dia besar, dada dia besar, dia huduh. Jadi saja Musailamah al-Kadzab pun dia baca begitu,
Dia baca ya wabar innama anti udhunanin wa sadar. Engkau ada telinga yang lebar dan dada yang kembang. Dia baca. Jadi dia tanya pula Amr bin al-As, macam mana? Kemah tak? Bahasa kita lah. Macam mana aku baca tu? Amr bin al-As, dia belum masuk Islam lagi. Tapi bila dia dengar saja perkataan yang terbit daripada Musailamah al-Kadzab ini, apa kata Amr bin al-As? Perkataan yang terkenal. Dia kata, Wallahi, innaka la ta'lam. Pertama, Wallahi, demi Allah, sesungguhnya engkau betul-betul sedar. Innaka la ta'lam. Anni a'lam. Yang aku ni betul-betul tahu. Annaka takdzib. Engkau ni betul-betul pembohong. Amr bin al-As waktu tu belum Islam lagi. Jadi bila dia dengar ayat ni, tak ada selera langsung nak dengar. Berbeza dengan wahyu Allah Azza wa Jalla, bila Allah turunkan wahyu, sebutlah perkataan apa pun pada hati manusia ketika itu yang memang mereka sudah menguasai bahasa Arab. Yang paling gemilang zaman manusia memahami bahasa Arab ialah ketika zaman wahyu Quran ni turun. Bila mereka dengar, mereka akan terkagum-kagum. Sebahagian beriman, sebahagian menafikan firman Allah. Jadi setara Amr bin al-As waktu tu belum Islam. Bila dia dengar saja Musailamah al-Kadzab, Musailamah si pembohong ini, dia baca ayat yang kononnya wahyu pun turun kepada dia. Terang-terang Amr bin al-As kata, benar-benarlah kau ni confirm pembohong. Itu di antara riwayat yang sebut tentang surah Al-Asr ini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang surah ini, sesiapa yang tadabbur, memberikan perhatian tentang isi surah ini, sudah cukup bagi dia. Cukup bagi dia tu artinya dorongan untuk beramal. Jaga iman. Kalau tak ada ayat lain Quran ni, cukup surah ni dah. Nak mendorong manusia, mengajak dia, berikan semangat kepada dia supaya beramal. Itulah kelebihannya yang antara yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i tentang surah ni. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Makna asar di sini adalah beberapa pandangan di kalangan ahli tafsir. Tetapi lebih kurangnya maksud asar ialah hujung belah siang. Maksud dia daripada waktu petang ni dah nak sampai senja ke maghrib. Inilah yang dipanggil waktu asar. Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, asar adalah satu waktu solat yang penting sehingga Allah Subhanahu wa taala akan letakkan ingatan Allah tentang solat asar ini, dia tak sama seperti waktu solat yang lain. Dipanggil salatul wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah waktu-waktu sembahyang dan waktu solat yang pertengahan. Pertengahan ni iaitulah tengah-tengah antara siang dengan malam. Iaitulah waktu asar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebut amaran keras orang yang tinggal sembahyang asar. Siapa yang tidak solat asar, faqad habita amaluh. Habis musnah amalan dia. Allah tak terima amalan dia. Sebab dia tak sembahyang asar. Sebahagian mengatakan makna asar ialah zaman. Satu tempoh masa. Sebab tu kita panggil, kalau kita baca kitab, Asrul Sahabah, Asrul Tabi'in, Asrul Khulafa. Asar di situ zaman. Zaman sahabat, zaman tabi'in. Kalau kita baca kitab Arab, depan ditulis asar. Asrul Sahabah. Maknanya kitab tu cerita tentang zaman waktu sahabat.
Itulah di antara maknanya asar ni. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran bersumpah sebut masa ni banyak. Selain surah yang kita baca. Antaranya wadduha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Banyak bahagian-bahagian surah ataupun potongan ayat dalam Al-Quran, Allah akan bersumpah menyebut tentang masa. Ini adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita sesuatu sumpah itu adalah benda yang besar dan mustahak. Termasuklah masa ni. Masa satu makhluk Allah Taala yang begitu menakjubkan. Buktinya ialah kita tak boleh harah-harah masa. Kita kena turut masa. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kita semua masa ni sama. Tetapi Allah berkati usia, hidup, waktu sebahagian orang berbanding masa, usia, waktu sebahagian yang lain. Contoh paling mudah kita akan dengar nama ulama Al-Imam An-Nawawi, Yahya Sharafuddin. Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal dunia 40-an umurnya dan tidak menikah. Dan Imam An-Nawawi Allah Ta'ala taufikkan kepada dia ikhlas dan Allah terima segala penat lelah dalam dunia ilmu ini. Allah jadikan di dalam dunia ni namanya disebut-sebut. Buku yang ditulisnya sampai kepada kita. Di belahan dunia mana pun Allah takdirkan buku Imam Nawawi ni ada dibaca. Disebut Imam Nawawi kata sekian-sekian. Kitab Imam Nawawi sekian-sekian menyebut. Imam Nawawi rahimahullah, zaman dia sama saja macam kita, 24 jam macam tu juga. Jadi nak beritahu di sini, masa jika Allah Subhanahu wa taala berkati, seakan-akan Allah bagi dia walaupun meninggal ketika usia 40-an, seperti usia dia ratusan tahun panjang. Itu maksud dia. Dan masa ini salah satu makhluk Allah yang sangat menakjubkan, yang mana kita benar-benar terikat dengan masa. Manusia ada dua kategori, sama ada dia membuang masa ataupun dia dapat memanfaatkan masa. Allah berfirman ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benarlah di dalam kerugian. Apa makna rugi yang dimaksudkan ini? Segala cabang maksud rugi inilah dia. Yang mana manusia dalam hidup ini ada 3 kategori. Maka kita boleh renung dan fikir kita ni belah mana. Yang pertama, manusia yang disebut mu'minun khalisun imanan la syakka wala taraddud. Orang yang beriman betul-betul murni imannya, tidak ada keraguan dan tidak ada sebarang dilema dia nak pegang agama. Itu kategori manusia pertama. Manusia yang kedua ialah kafirun jahidun munkir. Orang yang kufur, tak mau beriman, mengingkari apa yang telah Allah ingatkan. Dan yang ketiga, golongan yang mutaraddid. Sentiasa dia dilema. Dia nak belah mana sebenarnya? Dia nak beriman ke? Dia nak ikut ramai-ramai ke? Dia tak tahu sebenarnya stand dia apa. Maka dalam 3 kategori ni yang berjaya tentulah yang pertama tadi. Sebab itu bila disebut innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni semuanya berada dalam kerugian. Rugi yang macam mana? Pertama, rugi yang dimaksudkan ialah apabila dia tinggalkan akhirat.
semata-mata untuk hidup yang sekejap di atas dunia, dan dia benar-benar terpengaruh dengan apa yang golongan yang kufur itu lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-196, ayat yang ke-197. Allah sebut apa kepada kita? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu rasa tertipu, rasa nak juga di atas apabila kamu melihat orang-orang yang kafir itu munda-mandi keluar masuk daripada Mekah, keluar berniaga, keluar berjalan, keluar bermewah. Mata ni tengok, mata juga teringin. Allah Ta'ala ingatkan Nabi SAW dan sahabat waktu itu, janganlah mata kamu rasa seronoknya orang kafir ini, enjoy dia siang malam, semua dia nak senang-senang boleh dapat, tak kira memikirkan apa yang Allah benarkan, apa yang Allah larang, semua tu mereka diberikan peluang dapat. Kamu orang Islam, la yaghurrannaka, jangan menyebabkan benda ni kamu tertipu. Lalu Allah Ta'ala sebut, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Seronok yang ada pada mereka itu sikit sangat, nak compare dengan akhirat. Dan tempat akhir mereka tinggal nanti dalam neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat balik. Jadi perkara yang merugikan manusia ialah apabila dia sanggup buang akhirat dia, bersungguh dia di atas dunia ini. Kita kena ingat satu hakikat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang hamba-Nya mendapatkan nikmat di atas dunia. Bahkan Islam ini tertegak salah satunya selain jihad nyawa. Islam ni juga tertegak kerana jihad harta. Orang melabur, sahabat-sahabat berhabis mereka keluarkan dana untuk Islam. Ertinya sahabat tu bukannya duduk ikat diri dia di masjid. Mereka ada meniaga, mereka ada urusan mereka, mereka ada harta mereka. Tetapi yang Allah ingatkan ialah jangan kerana dunia ni segala-galanya ditumpahkan untuk dunia sampai terlepas. Tujuan yang sebenar kita hidup ialah akhirat. Yang inilah yang manusia selalu tergelincir. Dia pesan dekat hati dia, ya aku tahu, dah bang lah. Tapi ni kalau aku tak siap ni, siapa nak bagi makan kat hangpa? Dia boleh bercakap begitu. Perkataan-perkataan seperti ini tidak halal untuk diungkapkan oleh seorang yang beriman. Manusia dia terdedah dengan bisikan dan juga suasana, sehingga akhirnya dia ada perasaan nak pegang agama ni dalam jiwa, tapi dia tak dapat nak buktikan. Lemah dia sebab terpengaruh. Yang inilah yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Lalu setelah Allah menyebut innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Allah sebut pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah yang tak termasuk golongan yang rugi. Pertama, mereka yang beriman. Makna beriman ni, inilah 4 sifat yang Allah sebut. Siapa yang ada ni, selamat dia. Tak dianggap orang yang hidup dalam keadaan rugi. Yang beriman, yang beramal, yang pesan kepada benda yang benar, dan pesan supaya saling bersabar. 4 ciri ini menyebabkan satu orang tu terselamat, tak termasuk dalam kelompok mereka yang rugi. Iman yang dimaksudkan di sini ialah seseorang dengan penuh jiwa raganya
benar-benar memahami hakikat hidup, dia itu adalah hamba Allah. Maka dia meletakkan percaya dia, doa dia, ibadah dia hanya untuk Allah semata-mata. Dan dia mengetahui bahawa Allah adalah pencipta, Allah lah yang berhak diserahkan ibadat secara mutlak hanya untuk Allah. Dan juga maksud beriman ni ialah mengikut, tunduk dengan sepenuh rela, dengan bersungguh-sungguh setakat yang boleh. Syariat yang diajar, disampaikan dan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itu beriman. Jadi kesimpulan beriman ialah sesiapa yang ikhlas daripada diri jiwanya nak buat perkara yang Allah perintah, dan tepat pula caranya mengikut petunjuk Rasul. Ikhlas dan ikut petunjuk. Inilah syarat sempurna iman seseorang. Dan iman ini bila kita sebut, tentulah kita takkan tinggal konsep iman ialah seperti yang Nabi SAW jawab soalan Jibril. Bila Jibril AS datang, dia menjelma, bertukar jadi orang. Dia duduk bersila depan Nabi SAW. Malaikat tanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Tolong beritahu aku iman tu apa? Lalu Nabi SAW jawab, "Al-iman an tu'mina billah." Kau beriman kepada Allah Ta'ala. Maksud dia kau tak syirikkan Allah Ta'ala. Kau hanya beribadah semata-mata untuk Allah. Wa malaikatihi, kau beriman dengan malaikat. Maksudnya kau terima, percaya malaikat adalah satu makhluk yang Allah cipta, yang ada tugas tersendiri, yang ada rupa bentuk tersendiri, yang ada dalam dimensi hidup yang berbeza. Semua ciri ni kita kena imani. Bukan makna beriman dengan malaikat ni pergi minta tolong kepada malaikat, bukan. Wa kutubihi, beriman dengan setiap wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasul. Semuanya kita imani. Wa rusulihi, kita beriman dengan setiap rasul yang Allah utus sepanjang zaman manusia ni ada atas dunia. Kita tak nafikan mana-mana nabi, mana-mana rasul. Semua rasul itu tugasnya sama. Ajak manusia ani'budullaha wajtanibut taghut. Abdikan diri kepada Allah dan jauhkan manusia, ingatkan manusia supaya jauhkan diri daripada sebarang taghut, sembahan lain daripada Allah. Beriman dengan akhirat. Percaya semenjak daripada alam kubur, manusia akan lalui satu keadaan yang sangat berbeza, tak sama dengan hidup ketika dunia. Ada soal jawab, ada nikmat dan azab kubur. Kemudian hari akhirat yang panjang, kronologinya itu, semua tu dia imani. Seperti mana yang Nas sebut. Dan dia juga beriman dengan takdir. Sama ada takdir itu yang baik atau yang baik, dan juga takdir yang buruk pada pandangan dia. Bagi diri dia, dia melihat takdir. Takdir itu berat, payah nak terima. Susah. Tetapi disebabkan dia beriman pada Allah Ta'ala, dia kena terima hakikatnya. Jadi dalam kesimpulan perkara itu, bila Allah Ta'ala sebut inilah ciri orang yang selamat. Apabila kita lihat, pertama, malaikat kita jelas. Apabila Allah menyebut di dalam ayat Al-Quran, antaranya malaikat ini, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Dalam awal surah Fatir, Allah menyebut segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mencipta malaikat yang memiliki 2 sayap, 3 sayap,
ataupun 4 sayap. Allah tambah dalam penciptaan itu apa sahaja rupa bentuk yang Allah nak. Jadi malaikat kita tak tahu jumlah dia berapa banyak. Tidak terkira. Yang disampaikan kepada kita dalam nas adalah beberapa kategori malaikat yang diketuai oleh Jibril alaihi salam. Itu malaikat. Bila kita sebut tentang para rasul, ada rasul yang kita tahu kisah mereka. Ada rasul yang didiamkan cerita mereka. Allah berfirman antaranya dalam surah Ghafir, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara rasul itu ada yang disebut kisah mereka kepada kamu. Di antara mereka ada yang tak disebut. Kita baca Quran, kita akan nampak cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan beberapa lagi para anbiya. Tetapi ada juga sebahagian Nabi kita tak pernah dengar cerita. Kita hanya boleh tahu kerana nas bagi tahu. Termasuklah beriman dengan hari akhirat, yang mana kita ini, kita akan keluar daripada kubur kita. Walaupun kita tak boleh nak bayangkan lagi bagaimana keadaan. Dan kita akan keluar dalam keadaan, hadis menyebut, hufatan uratan uzlan buhma. Keluar saja daripada kubur itu tidak berpakaian surat benang. Tidak berselipar. Tidak bersunat. Semuanya bergerak ke mahsyar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi SAW sebut, orang ni tak ada pakaian bila bergerak ke mahsyar. Macam mana Rasulullah? Ar-rijalu wan-nisa'i yanzuru ba'duhum ila ba'd. Masing-masing lelaki perempuan pakat duk tengok ke? Kata Nabi SAW, al-amru a'zamu min dhalik. Keadaan hari itu terlalu dahsyat, orang dah tak perasan dah. Dia dah bukan macam hidup atas dunia ni. Tak ada. Orang takkan teringat yang itu dah. Itulah maknanya. Dan katanya sebagian ulama, di antara maknanya beriman dengan akhirat ialah satu orang dia percaya, dia terima, dia akur, dia faham apa sahaja yang diterangkan melalui Nabi SAW, apa yang akan berlaku sebaik lepas kita mati. Kita kena beriman benda itu. Kita percaya, kita tahu tentang fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Bagaimana satu orang nanti akan ditanya. Sebaik saja berbunyi tapak kaki balik, akan turun 2 malaikat akan bertanya kepada fulan. Lalu di dalam kubur itulah sama ada salah satu daripada taman syurga Allah akan buat pada dia, ataupun salah satu lubang daripada neraka. Wal'iyadhu billah min dhalik. Begitu juga manusia nanti akan tahulah apa maknanya penting main pahala ni. Apa maknanya menyesal dosa ni. Kerana nampak semua ni. Semua ni hari ni tak ada. Kita tak ada istilahnya berat bahu kanan pahala, berat bahu kiri dosa. Tidak ada. Kita beriman kepada semua perkara ini. Dan yang terakhir makna beriman ini ialah kita beriman dengan qadar, takdir Allah Azza wa Jal. Inilah di antara perkara yang paling mustahak menyempurnakan dan melengkapkan kefahaman iman satu orang. Bila Allah Ta'ala sebut illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Pertama, kita kena faham hakikat takdir kita. Ada takdir yang akan menyebelahi kita. Kita akan, kadang-kadang manusia bila dapat yang seronok, yang kena dengan kehendak dia, dia diam. Tetapi apabila dia dapat perkara yang sebaliknya, dia mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, idza massahu al-khairu manu'a. Manusia ni memang dicipta, sifat dia, dia akan mengeluh. Bila dia dapat yang buruk, dia bising. Tapi bila ada yang baik-baik, dia senyap seorang-seorang untuk diri dia saja. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan yang akhir itu illal ladzina amanu
Wa amilus salihat. Dia melakukan amal soleh. Apa sahaja amal dikira soleh kalau ikhlas, kalau ikut petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semayang kita, zakat kita, puasa haji kita, buat baik dengan mak ayah kita, menjaga silaturrahim, apa sahaja, dan dia juga tidak terhad kepada yang zahir ini. Hati kita juga dikira beribadah, beramal. Kalau hati kita ni renung, fikirkan benda yang baik. Sebaliknya hati ni juga boleh berdosa. Sebab adanya riak. Ni semua ibadat dalam dada kita, ibadat melalui jiwa hati kita ni yang tak nampak. Bukan zahir saja dikira amalan. Sebab itu kita boleh hilang pahala. Kita mari semayang, keluar nanti kita nampak orang, terus dalam hati kita, orang semayang hang buat macam ni. Dalam hati kita seorang-seorang. Maka mari perasaan yang merosakkan amalan kita. Amalan kita tadi itu, semayang kita tu dah berapa markah dah dapat. Tapi markah tu boleh kena tolak. Sebab kita melihat orang dengan penuh hina. Hati kita ni pun boleh dapat punca, dapat pahala, punca boleh dapat dosa. Sebab itu di antara perkara paling berat ialah jangan ada penyakit ujub ataupun riak. Ujub ialah suka mendengar puji-pujian orang lambung kita. Dan riak, kita suka orang perasan kebaikan yang kita buat. Maka buang perkara ini. Hati kita hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu seteliti-telitinya. Walaupun kita sebut di mulut, orang dengar berbeza. Tetapi tetaplah dada kita ini Allah Ta'ala yang tahu. Jadi jangan rosakkan amalan melalui dalam hati kita ini. Yang inilah antara perkara yang perlu juga kita latih. Barulah amalan tu boleh disebut lengkap. Amal itu amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilu. Sebab tu Allah sebut wa amilu ni, wa amilus salihat. Amalan tu soleh. Amalan nak soleh, syarat tu kena penuhi. Jika tidak, buat saja-saja. Sama ada markah tu sikit ataupun markah tu tak dapat langsung. Wa tawasaw bil haqq. Saling mengingatkan kepada benda yang benar. Nasihat kepada benda yang benar ialah setiap kita mesti mendorong orang lain. Ajak dan usaha supaya sama-sama pakat pegang perkara yang benar, beramal dengan perkara yang benar. Itu maknanya watawasaw bil haqq. Termasuklah mengingatkan jika ada yang salah, ada yang silap. Kerana dalam agama ni, kalau semua hanya faham untuk buat baik sahaja dan tidak ditegur salah dan silap, itu pun salah. Dengan alasan kita ni pun ada kurang, tak layak nak menegur. Bukan begitu. Tidak. Jika semua orang guna alasan saya ni nak cakap pun saya tahulah saya siapa, kurang serba-serbi. Jadi orang kata apa? Hang dah tahu hang kurang, hang tak usah duk cakap lah. Bukan. Kalaulah begitu, tidak adalah maknanya nahi mungkar. Tak adalah istilah orang tegur. Tidak boleh begitu. Mesti sentiasa saling pesan, saling mendorong kebaikan dan pesan supaya jangan melanggar perkara yang salah. Dan hujung ayat itu, watawasaw bis sabr, dan saling pesan kepada kesabaran. Sikit sebelum kita azan. Sabar yang dimaksudkan ialah menahan diri tentang 3 perkara. Sikit sebelum kita azan. Sabar yang pertama ialah kita tahan diri kita taat kepada perintah Allah sehabis baik. Perkara ni sukar. Kerana kita ni seumur hidup kena berpegang dengan agama Allah. Ada ujian. Yang inilah kita kena sabar. Ada mari tak larat, ada rasa nak bertangguh. Inilah maknanya kena sabar.
Sabar yang kedua, sabar yang melibatkan perasaan kita, nafsu kita, selera kita. Iaitulah sabar tidak melanggar perkara yang Allah haramkan. Bukan mudah juga. Sebab memang mata bila dah tengok, selera dah sampai, kita terasa nak. Tetapi hakikatnya benda yang kita nak ni memusnahkan kita akhirnya. Nak sabar ni dia perlu mujahadah. Sabar perkara yang tak usik, tak buat yang haram. Ini mujahadah, payah. Dan sabar yang ketiga, makna sabar ialah sabar menerima takdir yang tidak menyebelahi kehendak kita. Kita akan faham hidup ni bagi kita, kalau dah semayang, kalau dah doa, kalau dah zikir, mesti dapat apa aku nak. Tapi sebaliknya akan berlaku. Lagi semayang, lagi zikir, lagi doa, lagi berat musibah ujian dia. Tentu dia akan tertanya-tanya, apa salah aku ya Allah? Bukan itu soalannya. Kerana kadang-kala Allah jadikan ujian itu sebagai tanda nak melihat bagaimana cekal dan sabar dia. Dan bukan syarat kalau dah semayang, kalau dah doa, kalau dah zikir, Allah mesti bagi sebiji apa yang dia nak. Dia bukan macam tu hidup ni. Allah buat ujian kerana Allah nak ampunkan dosa. Allah jadikan musibah kerana Allah nak tinggikan darjat. Dan Allah tangguhkan permintaan hamba yang sedang bersungguh ni kerana Allah tahu ada waktunya yang sesuai yang Allah sahaja yang tahu. Hanya yang sabar di atas takdir ini juga mujahadah. Inilah maksudnya kesimpulan daripada apa yang kita faham dalam surah Al-Asr. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.